إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا إلى روح الإمام الحبيب أحمد بن زين بن علوي الحبشي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعائي إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, dengan pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ilmu, sama-sama kita mendengar sedikit sebanyak dan mengulang kaji berkenaan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita sambung pada bab zakat daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Satu risalah kecil buat pemula di dalam ilmu-ilmu agama, terutamanya di dalam ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Kita masuk perbahasan zakat sebelum kita nak habis perbahasan fiqh selepas zakat, iaitu haji, dan kemudian kita akan masuk perbahasan tasawuf, iaitu perbahasan akhlak dan juga penyucian hati kita insya-Allah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Az-zakatu wa amma az-zakatu wa hiya rabi'u arkanil islami fatajibu 'alal muslimi. Ini kita dah baca dah. Zakatul fitri. Kita dah baca dah itu berkenaan dengan zakat harta, dan pada malam ni kita masuk berkenaan dengan zakat fitri, zakat fitrah. Zakatul fitri. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yawmal 'idi wa laylatahu. أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وتجب النية في الجميع. Okay, pada malam ni kita masuk perbahasan zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Dan zakat fitrah itu merupakan zakat yang wajib ke atas setiap muslim. Apabila kita bincang berkenaan dengan zakat fitrah, zakat ada dua. Yang pertama, zakat yang berkaitan dengan harta, kita panggil zakat harta. Dan yang kedua, zakat yang bersangkut paut ataupun berkaitan dengan tubuh badan manusia, maka kita panggil zakatul fitri. Zakatul fitr, zakat fitrah. Maka zakatul fitri wajibatun. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib. Wajibatun ay faridatun. Wajib. Apa maksud wajib? Apabila kita melakukan perbuatan tersebut, maka kita dapat pahala
Dan apabila kita tidak melakukan ataupun meninggalkan perbuatan tersebut, iaitu zakat, maka kita dapat dosa. Kita tak buat, maka kita berdosa. Itu adalah hukum zakat fitrah yang musannif Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habshi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab beliau, bahawa wajib menunaikan zakat fitrah ke atas setiap orang Islam. Sama ada lelaki, perempuan, kecil, besar, hamba, merdeka, wajib. Kalau tak buat, maka dapat dosa. Kalau buat, maka dapat pahala. Zakat fitrah ini adalah zakat yang mesti dilakukan oleh setiap orang Muslim. Okey, setiap orang Muslim. Yang apabila mereka telah melalui bulan Ramadan, okey, tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan, Sayyidus Syahr, penghulu segala bulan. Kalau seminggu, penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Di sana ada hadis yang sahih bahawa hari Jumaat Nabi Adam diciptakan dan sebagainya, dan berlaku kiamat pada hari Jumaat. Dan di sana penghulu kepada hari kita adalah Jumaat, dan untuk bulan yang sangat-sangat penting buat umat Islam adalah bulan Ramadan. Dan kita akan masuk tak lama lagi. Perbahasan berkenaan dengan Ramadan telah pun kita bincangkan sebelum ini. Pada malam ni zakat fitrah, apabila kita masuk sahaja bulan Ramadan, kemudian kita sempat pada bulan Syawal, maka diwajibkan ke atas kita membayar zakat. Okay? Kita panggil zakat fitrah. Bila masuk je bulan Ramadan, kita dah boleh bayar dah. Tapi tak wajib lagi. Masuk je Maghrib pada 1 Syawal, maka diwajibkan kita sebab dah mencukupi syarat. Iaitu syarat kita dah bertemu dengan Ramadan dan kita dah masuk ke dalam Syawal. Adapun orang yang bayi lahir selepas azan 1 Syawal, wajib tak dia bayar? Ibu, ayah dia bayar zakat? Tak wajib. Sebab dia tidak dapat sempat pada bulan Ramadan. Dia lahir sebelum azan Maghrib, dia sempat Ramadan dan masuk pada Syawal, maka dia wajib bayar zakat. Begitu juga dengan orang yang mati. Dia sempat Ramadan tapi dia tak sempat pada malam Syawal, maka tidak wajib ke atas dia bayar zakat. Yang tu kita bincang berkenaan dengan zakat fitrah. Kemudian musannif sambung lagi. Idza fadalat an qutihi. Wajib ke atas orang Islam sama ada kecil, besar, lelaki, perempuan, merdeka ataupun hamba. Idza fadalat. Idza ini kita panggil syartiyah. Syarat dia apa? Fadalat an qutihi. Iaitu orang yang mempunyai lebihan daripada makanan asas dia. Wa quti man yaqutuhu yaumal 'idi wa lailatahu. Dan lebihan tersebut, lebihan daripada makanan asas dirinya dan diri man yaqutuhu, diri orang yang berada di bawah tanggungannya. Yaumal 'idi wa lailatahu, pada hari raya Aid, Aidul Fitri, wa lailatahu, dan pada malam hari raya. Pada malam hari raya dan juga pada siang hari raya, dia ada makanan asas yang melebihi daripada makanan tersebut, maka hasil tersebut, maka dia wajib keluarkan zakat. Sebagai contoh, tanggungan untuk diri dia dan juga keluarga dia pada malam hari raya, masuk 1 Syawal, malam tersebut, dan pada pagi hari raya, sebanyak, kita bagi contoh, RM200. Itu makanan asas. So, RM100 itu sehari semalam sahaja yang diperlukan. Maka sekiranya lebih duit daripada lebihan tersebut, maka dia wajib untuk keluarkan zakat. Ketika tu maka dia wajib keluarkan zakat sekiranya idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'idi wa lailatahu. So syarat dia mempunyai lebihan daripada makanan asas. Dikira pada malam hari raya dan pada siang hari raya. Jadi dikira makanan dia, tanggungan dia yang diperlukan, contoh sebanyak RM100 sehari semalam sahaja, maka duit atau beras di dapur dia, jika ada lebihan daripada kadar tersebut, maka ketika itu wajib
dia kena keluarkan zakat fitrah untuk dirinya, isteri di bawah tanggungan dia, dan anak-anak yang berada di bawah tanggungan dia. Itu. Arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dengan kadar zakat yang dia perlu keluarkan itu arba'atu amdadin. Sebanyak 4 mud amdadin. Okey, 4 mud bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kiraan cupak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu kita panggil cupak lah. So, kena keluarkan 4 cupak. Sekarang kita tak pakai cupak dah. Kita pakai apa? Amah? Sekarang tak pakai cupak dah. Kita pakai apa? Kilo lah. Kilo. Kita pakai kilo. Dulu, arba'atu amdadin bimuddin Nabi. Mud. Okay, kita panggil mud zaman dulu. So, kena keluar kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Dia kata, sebanyak 4 cupak dengan bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kiraan cupak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 cupak. Sekarang kita tak pakai cupak, kita pakai kilo. Satu cupak bila kita cek-cek lebih kurang dalam 600 gram lebih kurang. So, kalau 4 cupak, kita bahagi tengok dalam 2,5 kilo. Yang perlu kita keluarkan zakat tersebut. Maka wajib ke atas kita. Dengan syarat bila malam hari raya dan juga siang hari raya ada lebihan di dapur kita beras ataupun duit kita daripada had asas yang kita perlukan. Maka bila ada lebihan itu, maka wajib ke atas kita untuk mengeluarkan zakat. Dengan syarat ada lebihan pada yaumal idi wa lailatahu, pada malam hari raya dan juga pada siang hari raya. Satu hari satu malam. Kalau dia tidak ada, sehari satu malam, Ustaz, dia perlukan duit untuk asas dia saja, untuk dapur dia saja, beras dia saja, RM50. Tapi duit RM50 pun tak ada. Maka tidak wajib ke atas dia untuk membayar zakat. So ada kelebihan daripada makanan asas dia, maka wajib dia keluarkan zakat dengan kadar berapa? 4 cupak. Satu cupak saya kira tadi dalam 600 gram. Lebih kurang lah. So kalau 4 cupak dalam 2,5 kilo. Wajib dia keluarkan. Kemudian. Okey Ustaz Laman. Okey. Wa tajibu an-niyatu fil jami'i. Diwajibkan berniat pada setiap transaksi zakat. Maka ketika kita nak bayar zakat tu, maka kita wajib niat. Dekat sini, ketika kita nak mengeluarkan zakat, setiap ibadah ni, zakat ni merupakan satu ibadah. Maka bila dia ibadah, maka wajib ke atas kita niat. Seperti mana solat. Dia ada waktu niat ketika solat. Ketika solat, kita niat ketika mana, Ustaz Luqman? Ketika takbiratul ihram. Tak boleh kita niat sebelum takbir ataupun selepas takbir. Wajib kita niat, tempoh niat ketika solat, ketika dalam takbiratul ihram. Allah bermula A sampailah sebelum Ra. Allahu Akbar. Maka ketika tu kita niat. Kita dah bincang sebelum ni ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Tetapi di dalam perbahasan ibadah zakat, dia satu ibadah. Dia bukan tak ibadah, dia ibadah. Kita ingat ibadah ni duduk atas 3 sejadah je. Zakat ni satu ibadah yang membuka minda kita bahawa kita bukan hanya ibadah untuk memikirkan diri kita seorang. Kita juga melakukan ibadah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengambil berat berkenaan dengan saudara seagama kita. Di sana nanti kita lihat, adakah orang kafir layak untuk menerima zakat? Dalam mazhab Imam Syafi'i, tak boleh. Tetapi ada sebahagian ulama kata boleh. Zakat diberikan kepada orang kafir dan juga korban. Daging tersebut boleh bagi kepada orang kafir. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh. Tapi kita rasa pelik. Sebahagian orang Islam ni sangat beria-ria nak bagi zakat kepada orang kafir ataupun nak bagi lebihan daging korban kepada orang kafir. Sedangkan saudara seagama dengan kita lebih banyak lagi yang memerlukan duit zakat tersebut daripada duit zakat fitrah ataupun duit zakat daripada daging korban tersebut. Tapi kita rasa sedih. Ada juga orang Islam kita ni, dia beria-ria nak bagi ke orang kafir. Sedangkan kita tak menafikan. Kita dengan orang kafir, kita saudara dari sudut kemanusiaan. Tetapi kita tidak saudara pada sudut seagama.
So dahulukan saudara seagama daripada saudara sekemanusiaan. Okay, boleh? Itulah. So, ketika kita mengeluarkan zakat, mesti kita niat. Mesti kita berniat ketika itu ataupun sedikit sebelum kita zakat. Selepas kita zakat, kita niat tak boleh. Mestilah ketika zakat ataupun sebelum sedikit ketika kita mengeluarkan transaksi zakat. Wa tajibu an-niyatu fil jami'i. Siapa yang berniat tu? Orang yang diwajibkan zakat lah. Kena berniat. Bukan orang lain. Dekat sini ada perbahasan. Kena hati-hati. Ada orang bila datang bulan Ramadan, dia ni anak yang saleh, anak yang salihah. Apa dia buat? Dia membayar zakat untuk ibu dan ayah dia. Sedangkan ibu dan ayah dia, bila kita sebut ibu dan ayah ni, dia ada dua. Satu, ibu dan ayah yang wajib kita memberi nafkah kepada mereka. Iaitu ibu dan ayah yang mereka ni tidak ada sumber pendapatan, tidak ada pencen dan tidak mampu untuk bekerja. So mereka wajib ke atas kita sebagai anak untuk beri nafkah kepada mereka. So apabila kita wajib memberi nafkah kepada mereka, bermaksud tanggungan zakat juga berada kepada kita untuk kita bayar. Sekarang ni, kita nak bayar kat mak ayah kita. Tapi mak ayah kita ni pengarah pendidikan. Contoh, ada gaji tak? Ada. So, tidak wajib ke atas kita untuk memberi nafkah kepada mereka. Tapi bila kita bayar zakat kepada mereka, sah tak? Tak sah. Sebab apa? Niat itu terkena kepada tuan yang wajib bayar zakat. Sebab dia wajib ke atas dia. Bukan ke atas kita. Bukan bermaksud saya, tak payah buat baik kepada ibu bapa. Bukan. Sekarang ni kita nak bincang wajib tak wajib. Perlu tak perlu, ataupun ihsan kita tu lain. Kita tak bincang. Kita bincang wajib tak wajib. So, tidak wajib kita beri zakat. Kita bayar zakat untuk pihak ibu dan ayah kita yang mereka ni mampu. Bukan di bawah tanggungan kita. Sebagai contoh, mereka ada pencen. Mereka sihat tubuh badan. Ada kewangan yang baik lah. Maka tidak wajib ke atas kita. Sekiranya kita nak beri, boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat. Syarat dia apa? Niyat tu. Ya. Kita kena minta izin. Okey? Minta izin dulu. Mereka mewakilkan kepada kita untuk membayar zakat bagi pihak mereka baru boleh dibenarkan. Yalah, kita ni yang banyak berjasa kepada hidup kita ni ibu ayah kita lah. Betul? So, apa salahnya kita sebagai anak nak bayar untuk ibu ayah kita walaupun mereka dah ada pencen, mereka dah ada gaji. Mereka daripada dulu lagi didik kita, Ustaz Laman, sampai dah boleh jadi Bilal viral. Kan? Dah jadi hebat. Takkan kita nak lupa kepada ibu dan ayah kita. So, itulah bila sebut tentang ibu ayah ni, kita pun nak masuk Ramadan. Kita rasa sedih kan? Ada orang yang mungkin Ramadan kali ni sudah tidak ada lagi peluang untuk dia berbuka puasa dengan ibu dan ayah. Tak ada lagi suara ibu kejut dia bangun sahur. Bangun, Abang Kimi, Abang Amin, bangun. Kita teringat kan, ibu kita kalau yang dah meninggal, tarik kita bangun, sahur. Kita tak suka. Tapi itulah yang kita terkena. Okay? So, Islam sangat menitik beratkan supaya kita jadi anak yang soleh dan solehah. Cuma perbahasan saya adalah, apa tadi? Kena bayar zakat kepada orang yang tuan dia kena bayar. Bukan orang yang bukan tanggungan kita. Kalau nak bayarkan juga, kena minta izin. Dia wakilkan kepada kita untuk bayar, baru kita bayarkan untuk dia. Ni kita bayar dah siap-siap, tak minta izin. Sah tak? Tak sah. Di sisi mazhab Imam Syafi'i tak sah. Kena minta izin, dia wakilkan kepada kita, barulah sah untuk kita bayar kepada pihak dia. Di sana ada orang yang wajib bagi dia untuk bayar zakat untuk diri dia sendiri dan wajib dia bayar zakat untuk orang lain. Ada satu pihak. Pihak yang kedua, ada pula di sana orang yang wajib bayar untuk diri sendiri dan tidak wajib bayar zakat untuk orang lain. Tapi tiba-tiba macam saya sebut tadi, dia nak bayar juga untuk pihak lain. Dia tak wajib untuk bayar untuk ibu ayah dia yang ada sumber pendapatan. Tapi dia nak bayar. Boleh tak? Boleh. Dengan syarat minta izin. Okay? Dapat diwakilkan kepada dia untuk bayar, maka bayarlah. Maka tidak ada masalah. Bila cakap tentang ibu ayah ni, bila kita bayar kat mereka kan, ulama' lah sebut, Abang Amin kan. Bila kita nak buat bisnes ni, ada satu orang lah, dia nak buat bisnes, dia pun minta nasihat daripada Tok Guru.
daripada syekh, daripada ulama, ya syekh, saya ni nak buka bisnes ni. Doakan saya bisnes saya ni jadi lancar, jadi maju. Apa nasihat ulama tu? Ulama tu kata, bulan pertama, keuntungan yang kamu dapat, semua tu kamu bagi kepada ibu dan ayah kamu. Dia kata, betul lah Ustaz. Bila saya buat apa yang Syekh tu sebut, seterusnya bisnes dia sampai sekarang, lancar, maju. Tu nak kata, sebab dia buat kebaikan kepada ibu dan ayah dia. So kita begitulah. Kita sentiasa doakan ibu dan ayah kita, kan? Yang ada pun doalah untuk mereka. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, majlis yang sangat barakah. Nak masuk Ramadan, maka kita doakan kepada ibu dan ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita setiap hari, setiap masa. Okay? Hadis Nabi juga, Nabi kata, "Idza mata bnu Adam." Bila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, maka terputus segala amal yang telah dilakukan. Kita solat, habis kita mati, habis dah pahala solat kita. Kita puasa, habis dah pahala puasa kita. Kita buat apa lagi? Salam, bagi salam, senyum, belanja orang makan, habis dah, terputus. Kecuali 3 perkara. Rasulullah kata, yang akan kekal bersama kita di alam barzakh, di alam kubur, sampai padang mahsyar. Apa dia? Sadaqatin jariyatin. Sedekah tu yang berkekalan, yang berpanjangan, orang duk guna. Kita bagi tanah untuk diwakafkan untuk masjid, untuk madrasah, untuk madrasah orang tua sebagainya. Ataupun kita bagi Al-Quran yang dibaca oleh orang. Kita mati, orang baca, kita dapat pahala. Kita bagi apa-apa sajalah. Sedikit duit, dan duit tersebut dibeli untuk bangunkan masjid, tai dan sebagainya, maka pahala berterusan. Lepas tu, wa ilmin yuntafa'u bihi. Dan ilmu yang kita berikan, yang orang ambil manfaat. Bila kita mati, orang dapat ilmu tersebut. Oh, sebelum ni tak tahu pun zakat tu wajib. Ingatkan wajib ke ayah je. Aku ni dah bekerja, dah ada duit sendiri, dan ada lebihan pada malam hari raya dan juga siang hari raya, pada kemampuan asas aku, maka aku wajib keluar zakat. Bukan wajib atas ayah kita dah. Baru tahu. Maksud ilmu tersebut, kita dapat tahu dan kita amalkan. Orang yang mengajarkan ilmu tersebut, dia ada saham masa dia mati nanti. Dengan syarat, dia ikhlas. Kalau dia pun tak ikhlas, esok ke akhirat, dia datang ke Allah SWT. Dulu aku baca Quran. Allah kata apa? Kadzabta, kamu dusta. Kamu baca Quran supaya orang panggil kamu qari. Dulu kamu mengajar agama. Kadzabta, kamu dusta. Kamu mengajar, memberi ilmu supaya orang menggelar kamu alim. Dulu saya berjihad melawan musuh Islam. Allah kata kadzabta. Kamu berinfak, saya menderma. Allah, kenapa saya masuk neraka? Kadzabta. Kamu menderma, kamu berjihad supaya nama kamu disebut. So, akhir sekali an-niyah. Niat itu penting. Orang pandang zahir lah, tapi Allah Ta'ala menilai niat. Satu hari pada zaman Rasulullah, seorang sahabat ni wafat ketika medan perang. Jadi para sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar, syahid. Kemudian Rasulullah kata apa? Lihat jenazah yang bawa balik pada perang tu, ia ahli neraka. Sahabat terkejut. Kenapa Rasulullah? Sedangkan dia berjihad di jalan Allah. Rasulullah kata apa? Dia berjihad supaya nama dia disebut dan dijulang oleh orang, dia adalah mati syahid. So berjuang dia untuk apa? Bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kalau bab zakat ni kita kembali balik, maka ada orang yang wajib membayar zakat untuk diri dan tanggungan dia. Macam ayah wajib ke atas dia, tanggungan dia isteri dia dan anak-anak dia. Maka wajib dia bayar zakat untuk mereka. Dan ada orang yang wajib bayar zakat untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Sebab apa? Sebab tadi, ibu bapa ada dua. Satu yang mereka ni, yang ada sumber pendapatan. Maka wajib ke atas mereka bayar zakat sendirilah. Yang kedua, mereka tidak ada sumber pendapatan, tidak ada pekerjaan, maka wajib ke atas anak dia untuk membayarkan. So, bila ibu bapa yang ada sumber pendapatan, mereka yang wajib ke atas mereka zakat, mereka, tubuh badan mereka wajib zakat fitrah. Maka kita nak bayar zakat untuk mereka, boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat, kita mesti minta izin. Dia wakilkan kita, maka ketika itu barulah boleh. Okay, itu perbahasan
Wa tajibu an-niyatu fil jami'i. Diwajibkan berniat pada setiap transaksi zakat. Okey. Itu perbahasan untuk ibadah zakat. Sebab zakat adalah ibadah dan ibadah wajib ada niat. Mana macam dalam hadis Nabi, dalam hadis yang pertama dalam kitab 40 hadis Manawi, macam mana Ustaz Ehsan? Ahli hadis kita. Innamal a'malu binniat. Tak? Okey. Masarifu zakati. Kemudian musannif sambung. Masarifu zakah ni maksud dia saluran-saluran yang perlu kita bagi zakat. Kepada siapa yang berhak untuk menerima zakat. Qala musannif sambung. Wala yajuzu, dan tidak boleh, tidak harus an yasrifa zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnafi thamaniyati kal faqiri wal miskini wa kaunihi ghairu hashimiyyin wala muttalibiyyin wala maulan lahuma. Dan tidak boleh memberikan zakat fitrah dan zakat harta melainkan kepada orang yang merdeka. Orang yang merdeka lah. Hamba tak boleh. Sebab hamba, siapa tanggungan dia? Tuan dia. Kalau kita bagi zakat kat dia pun dapat kat tuan dia. So, tidak boleh. Wal fitrati illa, melainkan kepada orang merdeka. Orang yang tak merdeka tidak boleh. Wa muslimin, dan orang muslim. Macam saya sebut tadi. Ada dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh bagi kepada orang kafir harta zakat fitrah dan juga korban. Tetapi di sana ada pandangan yang kata boleh. Tapi ada juga puak-puak Islam ni, IC Islam ni, beria-ria nak bagi kepada orang kafir. Macam saya sebut tadi. Utamakan dahulu saudara seagama kita daripada saudara sekemanusiaan dengan kita. Seakidah dengan kita, utamakan dulu. Daripada orang yang kafir. Okey? Bukan kita memusuhi mereka. Tetapi kita utamakan saudara-saudara seagama, seakidah yang ada syahadah dengan kita dahulu. Ini yang diajar oleh ilmu-ilmu Islam. Supaya kita melihat cakna dengan keadaan ekonomi umat Islam. Sekarang ni minda kita umat Islam, kita kena ke hadapan. Supaya kita boleh tolong peniaga-peniaga orang Islam. Orang Muslim. Supaya kita bangun dengan ekonomi yang kuat. Kalau tak, kita tidak ada lagi izzah, keagungan, kemuliaan di sisi orang kafir. Kita nampak cerai ya, Ustaz Ehsan. Orang kafir pun boleh main tenang-tenang kita, main-mainkan kita umat Islam. Tengok kat Palestin. Sampai sekarang tak bercakap. Macam tu ya, kena hari-hari kena seksa. Saya pun tak boleh bercakap dah kalau Palestin pun macam tu. Betul tak? So macam tu orang yang buat kepada Islam. So kita utamakan saudara seakidah yang se-Islam dengan kita untuk kita berikan penyaluran ini. Muttasifin bisifati ahadil asnafi thamaniyati. Lagi satu, orang kafir ni dia tak redha dengan Islam. Tapi ada perbahasan lah. Yang boleh bagi tu dalam mazhab Imam Syafi'i, mu'allaf boleh. Orang yang dah masuk Islam baru boleh. Hatta orang yang belum masuk Islam, baru nak berjinak dengan Islam pun tak boleh bagi zakat. Tapi ada macam saya sebut, ada pandangan kita boleh. Allah alam. Muttasifin bisifati ahadil asnafi thamaniyati. Dan bersifat dengan salah satu daripada kumpulan 8 thamaniyati. Kumpulan 8 ni dia akan sebut. Kal faqiri, seperti fakir. Contoh fakir miskin, orang yang berhutang. Orang musafir, terputus bekalan makanan. Okey, orang yang berjuang fi sabilillah, di kategori fakir, boleh kita berikan. Wal miskini, dan orang miskin. Wa kaunihi ghairu hashimiyyin wala muttalibiyyin. Dan penerima zakat tu bukan berketurunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Okay? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dekat sana ada satu hadis. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya zakat tidak layak untuk Muhammad dan juga ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau kita di Malaysia, Sayyid, Sharifah, Al-Aidrus, lagi Al-Yahya, Al-Haddad, lagi Al-Jufri, macam tu kan. So mereka ni tak boleh terima daripada duit zakat sebab zakat ni adalah daki daripada harta manusia.
So mereka tidak boleh terima sebab keturunan mereka keturunan yang mulia. So penerima zakat bukan keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Macam mana nak tahu Bani Hashim dan Bani Muttalib? Muhammad. Kita kena hafal nasab Nabi dulu. Muhammad ibnu Abdillah ibnu bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab sampailah habis. Sampai Adam alaihissalam. So kita kena hafal. Ada saya satu ingat kalam ulama. Disebut kalau boleh anak-anak kita ni kita ajar mereka cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada Rasulullah. Itu daripada hadis Nabi. Nabi kata ajarilah. Cintailah anak kalian kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lepas tu ulama ada syarah bahawa bila kita nak cintakan anak kita kepada Nabi, minta mereka hafal nasab Nabi SAW. So, daripada ghairi Hashimiyyin wala Muttalibiyyin, nasab mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ni ada 4 orang anak. Antara dia Hashim, Muttalib, Naufal dan satu lagi tak ingat. So 2 ni daripada anak cucu Hashim, nama dia Banu Hashim. Anak cucu Muttalib, Bani Muttalib. So daripada keturunan mereka ni maka bukan penerima zakat. Okey. Wala maulan lahuma dan bukan bekas hamba yang dimerdekakan daripada kedua-duanya iaitu Hashim dan juga Bani Muttalib. Contoh hamba yang dimerdekakan contoh Zaid bin Harithah, bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi Usamah bin Zaid. Lagi Ummu Aiman dan ada lagi. So di sini mereka wala maulan lahuma dan bukan bekas hamba ini yang dimerdekakan daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian musannif sambung sikit lagi. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Dan wajib sedaya upaya meratai semua asnaf yang ada daripada kalangan mereka. Maksudnya, asnaf yang 8 tadi, kalau ada, maka kena bagi semua. Contoh dalam kampung ada 30 fakir miskin, maka 30 lah kena bagi. So, kena kita pastikan seluruh yang ada asnaf dapat daripada penyaluran zakat yang kita sebutkan tadi. Jadi, saya rasa setakat tu dulu perbahasan kita dan kita akan sambung perbahasan yang terakhir, iaitu perbahasan bab haji. Jadi kitab ni sangat ringkas. Sebab musannif ataupun pengarang Haji Din kita kan, buat kitab ni untuk kanak-kanak, untuk pemula. So bukan kanak-kanak umur 4 tahun amal kan, tapi kanak-kanak dalam ilmu. Kalau dia umur 60 tahun pun tapi ilmu asas agama tak ada, maka dia boleh baca kitab ini. So nak tengok perbahasan yang lebih dalam tentang zakat fitrah, tentang puasa, maka kita boleh buka kitab lain. Macam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Boleh? Lagi kitab Fathul Qarib. Kat sini pun ada yang baca, penceramah yang baca Fathul Qarib. Lagi Safinatun Najah pun ada. Detail juga dia syarah tentang zakat fitrah. Dan kita di sini hanya sekadar asas sahaja supaya kita tahu zakat fitrah ni wajib dan ketika ada lebihan harta pada malam dan juga siang hari dan bagaimana zakat fitrah ini ibadah yang memerlukan kepada niat dan sebagainya yang kita sebut tadi, dan siapa yang berhak, siapa yang tak berhak, itu asas. Dan kita akan masuk topik haji last untuk topik fiqh sebelum kita akan pergi kepada tasawuf. Dia akan cakap tentang haji, rukun haji, syarat, lepas tu ihram, lepas tu dia masuk umrah dan sebagainya. Maka saya rasa kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, dia ada soalan?
Jadi saya jawab soalan Haji Din lah, jemaah kita kat sini kan. Haji Din tanya, iaitu kita bayar zakat untuk ibu dan ayah kita. Kita tak minta izin lagi mereka. Okay? Selepas kita bayar zakat, baru kita minta izin. Boleh tak? Jawapan dia, di dalam mazhab Imam Syafi'i macam saya sebut tadi, melihat kepada ibu dan ayah tu. Sekiranya ibu dan ayah tersebut adalah tanggungan kita, maka tak perlu. Memang wajib kat atas kita untuk bayar kat atas mereka. Tetapi sekiranya ibu dan ayah tersebut ada sumber pendapatan, maka ibadah zakat tersebut, zakat fitrah itu wajib ke atas diri mereka. So mereka kena tunaikan. Apabila kita bayar zakat, maka niat ketika transaksi zakat. Tapi kita tak niat. Selepas kita dah transaksi zakat, valid tak niat kita? Tak valid. Di dalam mazhab Imam Syafi'i. So mereka kena bayar. Semula untuk diri mereka. Tak dapat izin, tak boleh. Kena minta izin mereka. Barulah kita bayarkan zakat untuk mereka. Wallahu'alam. Kalau sekiranya macam tu, dalam mazhab Imam Syafi'i tak sah. Kena ketika kita bayar zakat tu, minta dapat keizinan daripada ibu dan ayah yang kita nak bayarkan untuk mereka. Ada juga orang bayar untuk mertua mereka, tapi bayar gitu. Tak boleh. Kena minta izin. Mereka beri wakil kepada kita untuk bayar, barulah kita boleh bayar. Di dalam mazhab Imam Syafi'i. Allahu ta'ala alam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setakat itu dulu saya ucap terima kasihlah kepada Haji Din kerana tanya. Kita pun bukan alim sangat Haji Din. Kita pun biasa-biasa setakat ilmu begitulah. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu dulu saya minta maaf salah dan silap. Kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا